Okey, nama saya Muhammad Irfan bin Abdullah. Saya merupakan emas yang ke-19 dari Persatuan Berjitu Kedah Pemanis. Dan saya ditauliahkan emas pada tahun 2018 sama dengan Bro Adis dekat Syaburi Putrajaya. Kalau ingat, saya ada buat persembahan waktu tu. Betul. Nanti saya buka. Jangan. Saya janji. Abang tak bila? Itu aib. Saya buka nanti. Truck Mechanical dari Divisi Kebangsaan Malaysia. Dan kini saya merupakan seorang design engineer lah di satu syarikat MNC di Petaling Jaya. Okey, sedikit kenaan saya. Saya membesar dan bersekolah sepenuhnya di Kedah Pemanis. That's why saya dapat buat ERP full dengan Persatuan Berjitu daripada start daripada form 3 lah waktu tu. Okey, terus saya melanjutkan pengajian saya di Kolej Matrikulasi Johor sebagai untuk program 2 tahun dan melanjutkan pelajaran di Universiti Bahasa Malaysia lah pada tahun 2020 dan bergraduasi pada tahun 2024. Okey, dengan penceritaan perjalanan ERPRM saya, ini merupakan pertaliahan tahap gangsa saya di Segamat pada tahun 2013. Dan ini pula pertaliahan tahap perak saya di Johor Bahru pada tahun 2016. Okey, ini sedikit ringkasan eksekutif untuk tahap gangsa dan perak. Jadi untuk khidmat masyarakat, kita macam biasalah sukarelawan, tapi saya banyak memfokuskan kepada projek sukarelawan pendidikan bersama Persatuan Berjitu dan sumbangan-sumbangan seperti bantuan-bantuan untuk golongan-golongan memerlukan lah. Okey. Untuk tahap perak, saya menggunakan inovasi sekolah. Menggunakan inovasi sekolah sebagai komponen kemahiran saya, di mana waktu ni saya buat satu inovasi berkenaan Moringa Water Cleaner, membersihkan air lah menggunakan daun kelor. Jadi banyak benda saya belajar kat sini. Seterusnya AJ saya untuk gangsa, saya join camp sekolah je lah macam biasa. Sebab sekolah banyak buat camp juga kan. Untuk perak, saya dah start join camp dari persatuan-persatuan lah, di mana yang kat sini camp jelajah lasak ERPRM Gunung Pulai. Masyarakat masih sama, sukarelawan pendidikan, jaringan bantuan pada golongan-golongan daerah Segamat. Okey, untuk skill, untuk kemahiran, saya sambung dengan inovasi juga, tetapi dengan projek yang berbeza lah. Di mana waktu ni saya menggunakan G-Atomic Tenderizer sebagai komponen inovasi saya. Okey, di mana projek ini adalah projek inovasi untuk melembutkan daging menggunakan daun nangka. Okey, seterusnya rekreasi fizikal. Untuk rekreasi fizikal, mengadakan jelajah lasak sendiri bersama 5 orang ahli ERPRM lah. Antaranya ada yang emas, ada yang perak di Taman Lokan Melaka. Okey, waktu tu kami berlima sahaja menjalankan jelajah lasak ni dan disertai oleh beberapa lagi ahli persatuan. Cikgu inovasi saya lah sepanjang waktu saya sekolah. Dia lah yang mengajar saya, dia yang membimbing saya dalam inovasi ni. Encik Zainal Ma'ali ni merupakan penilai luaran untuk jelajah lasak saya lah di Taman Lokan. Jadi duration untuk saya buat emas ni dalam setahun 2 bulan lah. Seperti yang Encik Bizam ada kata, kita buat setahun, lepas tu baru kita buat projek penempatan apa semua kan. Jelajah lasak. So setahun 2 bulan. Ini apa yang saya cerita tadi lah. Untuk goal service saya buat sukarelawan pendidikan di sekolah-sekolah, antaranya di sekolah pemanis, mostly di sekolah pemanis lah, sebab kita alumni kat situ, so kita berbalik kepada komuniti situ lah. Dan ada juga di daerah-daerah Segamat. Okay, untuk guest service, inilah antaranya join jambori untuk membantu dalam program-program tersebut lah. Waktu tu ada BRIM lagi, jadi kaunter bergerak
bantu apa, orang-orang kampung untuk isi apa, maklumat semua kan. Okey, untuk dan inilah ini adalah ahli kumpulan saya lah. Semuanya classmate saya sendiri. Dan apa yang lelaki seorang tu Iman nama dia, saya panggil dia Pritam. Okey, dia merupakan kawan baik saya juga, ahli inovasi saya juga. Semualah sampai masa matrik saya dengan dia. Sampai sekarang pun duduk dengan dia juga dekat Bangi. Okey. So inilah banyak pertandingan yang kami join untuk inovasi ni lah. Dan kesemuanya kami dapat gol alhamdulillah. Untuk rekreasi fizikal, macam saya cakap Minton. Okay. Untuk adventure ni, okay, ini yang saya cakap tadi 5 orang. Inilah ahli kumpulan saya, di mana saya, Ainun, Iman juga, okay, Anis, okay, Anis, Amira, dan semuanya sekarang apa, alhamdulillah dah grad universiti dan dah bekerja lah. Seorang buat master, Ainun, okay, yang lain semua degree mechanical, chemical, sains kimia semua ada. Okay. So, adventure sini ni saya diadakan di Taman Lokan Melaka di Masjid Tanah. Di mana kat sini banyak aktiviti-aktiviti yang kami buat, dan Encik Amizam tekankan tentang apa, aktiviti jelajah lasak ni perlu apa, survival mode lah. Kita kena on survival mode kita kan. So dia tak bagi saya dan kumpulan bawa apa, Maggi ke, sardin ke. Dia orang tak bagi bawa. Sebab apa? Kemahan ni dibuat di wetland. So sumber makanan tu senang nak dapat. Dan kita kena cari makanan sendirilah. Okay. So ni hari pertama di mana kami berjalan daripada Masjid Tanah pergi ke Taman Lokan tu. Okay. Kena apa, merentas sungai. Jadi kami inilah Pak Zainal ni lah yang apa, mengajar macam mana nak bawa sampan. Sampai ke hari ni saya bergaya. Okay. Okay, inilah apa, kami mencari siput sedut, mencari lokan, mencari apa, menjala udang. Okey. Itu orang dah jadi hantu air dah, main lumpur kat situ kan. Waktu ni tak tahu lagi kan ada buaya. So main-main je. Waktu ni tak tahu ada buaya, berani main. Lepas dah bagi tahu tu memang duduk atas sampan je lah. Itu macam-macam lagi. Taman darat. Betul? Okey. Tuan-puan nampak yang depan sini bubur kucing besar sangat kucing. Dekat tinggi betul. Bubur pahlawan. Bubur pahlawan bukan? Buaya. Pahlawan Yang senang. Bubur buaya. Kat sini Pak Zainal tu pernah bagi tahu lah yang waktu penangkapan apa, pembunuhan buaya ni pernah masuk surat khabar dulu. Buaya tembaga yang apa, antara yang paling besar jugalah yang dia pernah dapat, sebab apa, dah mengganggu apa, penduduk kan. So ada, dia pernah tunjuk gambar tu. Okay. So ni kat tempat bersejarah dekat area Linggi tu lah. Ada satu tempat tu dinamakan Taman Lokan. Okay. Okay, ni antara aktiviti-aktivitinya lah. Intervensi pasca bencana ni adalah untuk sokongan psikoemosi kepada penduduk kampung tersebut lah. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang kami buat adalah mengajak. Okey, ni ahli kumpulan saya lah. Cik Amizam ada kata hamka tu kan, tu salah seorang yang pakai kacamata. Iman waktu ni tak ada. Dia batch selepas itu. Saya tak boleh ada dulu. Okey, ni aktiviti-aktivitinya. Kami belajar tentang apa, tradisional di Barat kat sana. Banyak sharing-sharing lah kita.